Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batrisha binti Abdul Ruzaimi dan nombor matrik saya ialah 084647. Okey, jadi hari ini saya ingin terangkan satu hukum tajwid yang terdapat di dalam satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 149. Potongan ayat yang terlibat ialah Mir Rabbika. Dalam kalimah ini terdapat hukum nun sakinah, iaitu idgham bila guna. Kenapa jadi idgham bila guna? Sebab nun sakinah dalam perkataan min bertemu dengan huruf ra pada perkataan Rabbika. Jadi cara bacaannya ialah Mir Rabbika dan bukan Min Rabbika. Sebab apabila huruf nun sakinah bertemu dengan huruf ra, dengung nun itu akan dihapuskan dan akan dimasukkan ke dalam huruf yang seterusnya. Jadi bacaan perlu lebih lancar dan ditekan pada huruf ra tanpa didengung. Kesimpulannya, hukum tajwid yang terdapat dalam potongan ayat Mir Rabbika ialah idgham bila guna kerana nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Saya harap penjelasan saya sebentar tadi dapat membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan juga bertajwid. Syukran. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan menerangkan satu hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 149, iaitu pada perkataan Al-Masjid. Hukum tajwid bagi perkataan ini ialah Alif Lam Al-Qamariyah. Alif Lam Qamariyah berlaku apabila huruf Alif Lam bertemu dengan salah satu huruf Qamariyah. Dalam perkataan ini, selepas huruf Alif Lam ialah huruf Mim, merupakan salah satu huruf Qamariyah. Oleh itu, huruf Lam perlu dibaca dengan jelas dan terang tanpa dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Contoh sebutan yang salah ialah Am-Masjidi, tapi bacaan yang betul ialah Al-Masjidi. Mari kita cuba baca ayat Al-Quran dengan penuh. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Daripada ayat tadi kita dapat dengar bahawa huruf lam itu disebut dengan jelas tanpa masukkan huruf alif lam tersebut selepas hurufnya. Adalah supaya bacaan Al-Quran menjadi lebih tepat, jelas dan mengikut kaedah tajwid yang betul. Saja dari saya. Sekian.